Lepas saya buat dosa, saya menyesal. Kadang saya menangis minta ampun. Adakah dikira saya mempermainkan taubat? Dengar baik-baik. Dia buat dosa kemudian dia menangis atau menyesal. Orang yang buat dosa ada dua. Satu orang mukmin, satu orang munafik atau orang kafir. Orang mukmin buat dosa juga buat. Dalil dia beza dengan orang kafir. Orang mukmin lepas dia buat, dia mari menyesal. Faham? Itulah orang mukmin. Dari mana datang nyesal? Iman yang ada dalam diri dia. Orang kafir dan munafik bila buat dosa tidak menyesal. Ada beza dari situ. Nah, jadi sekurang-kurang mu ada penyesalan. Tanda mu orang mukmin. Kalau orang kafir tak menyesal, molek dia bangga pula. Kalau orang munafik, lagi kita kata lagi dia canggah kita. Tak, dia tahu apa? Masuk dengan aku pandai aku pakai baju sejuk, baju jaket. Biar tak panas kena api. Dia boleh lawan balik pula. Tahu tak? Dia orang munafik. Nabi kata Allah sangat suka orang yang banyak buat salah dan kemudian banyak pula minta maaf. 400 kali ulang dosa, 400 kali ulang minta maaf. Khata'in tawabin. Banyak salah, banyak minta maaf pula.